Guys, so hari ni kita akan tukarkan bilik ni jadi bilik gaming room yang saya idamkan dari dulu lagi. Okay, so kalau korang tengok kat belakang ni guys, semua ni barang-barang yang saya dah order dekat online. Carpet, pegboard, sofa bed, meja gaming dan daripada Expanse ke Expanse. So, tunggu apa lagi? Let's go. So, first kali kita kena kosongkan bilik kita dulu. Lepas kosongkan bilik, kita kena sapu pula. Lepas sapu, kita kenalah mop. Barulah bersih. Guys, Baba akan tolong drill letak pegboard kat dinding tu. So sekarang ni guys, kita akan susun nerf kita semua dekat sini guys. Okay Ozzy, are you ready Ozzy? Let's go guys. Alright, dah siap dah guys. Yang ni saya beli kat Toys R Us. Ni saya beli kat online. Saya beli dia je. Yang ni custom, yang ni online. Yang ni saya beli kat Toys R Us. Yang ni custom, separate separate. Yang ni dia. Yang ni saya beli online juga sebab kedai dah tak jual dah. Ni dah siap. Sekarang kita nak pasang wallpaper. Sebelum saya pasang wallpaper, saya kena lap dulu dinding ni. Ke atas lagi bang. Cantik biru balas putih. Bukan satu je wallpaper guys, banyak lagi. Tapi itulah, kalau nak cantikkan bilik guys, kenalah rajin. Siap pun. Kalau kau nak tahu guys, this is first time saya buat wallpaper. Okay, tak ada. Ni tak ada dah first time. First time saya pasang wallpaper dekat bilik kakak and adik. Ini third time. Kali ni kita tak payah penat-penat panas-panas tu. Ni kita balik dekat dinding tu, nanti dia melekat korang tengok. 1, 2, 3. Stop. Nampak? Dah siap. Sekarang kita pasang kapet lah guys. Oh, cantiknya. Jom kita pasang Sofa bed. Apa? Adik. Expanding. Whoa, it's moving. Whoa, it's growing. Whoa. Lepas unboxing sofa bed, kita akan unboxing. Kalau kau nak tahu, dia tak ada sponsor apa-apa, okay? Wow, cantiknya. Guys, sekarang pukul 9.54. So, Kepuk dengan Baba, kita orang tengah nak cuba pasang meja Expanse. Oops. Wow, tingginya. Kita boleh main game diri je. Ni meja kepuk yang dulu, and ni meja kepuk yang sekarang. Okay guys, so sekarang kita akan unboxing monitor baru kita. Ni kepuk baru beli dekat Shopee. What the heck? Inilah dia guys, monitor baru. Besar guys, serius besar. Tapi tak sebesar Streamline lah. Streamline lagi besar. Ada yang curve-nya. Ini just permulaan. Nanti kita beli yang baru. Nanti kita beli lagi besar, lagi yang panjang macam ni. Yang curve macam ni. Sampai dia boleh peluk kita guys. Dah lah. Malam-malam kacip. Okay guys, so hari ni diorang akan pasang aircon. Okay guys, so saya baru je lepas habis live. Lampu yang kepuk order dah sampai. Dah sampai dah guys. So korang tengok ni. Okay, semalam saya pasang dekat dinding ni and dia jatuh. Habis kopek tu, nampak tu. So saya fikir better tak kat bawah lah. Kasih on. Cantik guys. Okay guys, hari ni kita akan pasang floating shelf. Tapi kita kena ada vacuum.
Okay guys, kita dah pasang floating shelf. Sekarang ni kita nak susun barang-barang kita, okay? Let's go. Ni saya dapat daripada PUBG Mobile, Rising Star of the Year. All this is because of PUBG Mobile. So PUBG Mobile, thank you so much. Kalau boleh kepok akan letak light, so biar dia kat tengah. Yang ni kepok dapat dari Thailand. Actually, dua ni kepok dapat, and satu ni Pajo dapat banyak. So Pajo bagi satu kat kepok. Thank you PUBG Mobile, and also thank you Pajo. Okay, so ni pun daripada Thailand, skin mami tapi yang kecil je. Sebab kau warna putih, seram sikit lah. Orang ingat ni patung voodoo, tapi bukan. Okay, ni daripada PUBG Mobile. Okay. Sinilah. Ini kepok dapat daripada PUBG Mobile Thailand. Kita susun dulu, sekejap lagi kepok review everything. So saya nak nampakkan nama PUBG Mobile, but saya tak nak penuhkan dia kat bawah ni. Jadi saya rasa saya akan letak kat atas ni. So dia akan nampak jugalah kotak PUBG Mobile tu. Semua dalam tu saya keluarkan lah untuk tak sini. Ni pun sama, saya dapat PUBG Mobile Malaysia. Dapat ni. Letak air. Letak sini. Gamepad kat atas ni. Okay. Rasanya Batman ni kita boleh letak dekat atas PC lah. So ni gambar kepuk pergi Anime Fiesta. Ni ada Stone Cold, Lucky, Naik S Gaming, kepuk Pajo, BS Gaming, and WK19. Ni korang nampak tak ni? PUBG Mobile. Dapat order pink tu guys. Aduh, tapi cantik tau. So letak kat middle. Okay, perfect. Kalau korang nak tahu guys, mama tak suka tau bersepah. Mama cakap kalau nak hias ke bilik, jangan nampak semak atau nampak bersepah. So saya harap mama tak itulah complain. Guys, so ni kepuk dapat daripada X-Men. Kalau rasa gatal hidung, gatal belakang ke, okey lah kan, nak cukur ke, nak makan chicken grill, chicken chop, kita dah letak semua ni guys. Tapi nampak macam tak menyelah kan. So kepuk ada beli lampu dekat Mr. DIY. Kenapa beli Mr. DIY? Sebab kepuk dah malas dah nak tunggu. Kepuk saya beli online, nak tunggu 3 hari 4 hari baru sampai. Sampai bila kita nak siap video ni guys. Okay, so ni kita akan lekat kat atas ni. Yang lagi satu ni guys, kita akan letak kat atas, tapi kita tak lekat kan, kita just letak belakang je supaya lampu dia akan menyelah. Kita letak. Perfect. Okay guys, so bilik game kita dah siap guys. Alhamdulillah hari ni dah siap. So kau pun tak sabar nak tengok guys. Let's go. Okay guys, lupa nak beritahu korang yang lampu kat bawah tu kan boleh tukar guys. Kawal guna phone je. Tentu je guys. Nampak tak ni? Kalau dah habis live ke apa ke, malam-malam rasa nak tengok Netflix kan, buka je sini guys. Boleh tengok Netflix. Tidur guys. Okay guys, thank you semua yang tengok dari mula sampai habis. Thank you so much. Sebenarnya guys, nak buat bilik ni dalam 3 minggu guys. Semua ni kepuk beli online guys. Ni beli kat IKEA. Meja ni kepuk beli dekat Shopee. Kalau korang nak tahu guys, video ni tak ada sponsor langsung. So guys, kalau korang suka video ni, make sure korang subscribe. Please subscribe guys kalau korang nak lagi konten macam ni. Okay guys, gerak dulu. Ciao.